Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Dan salam Malaysia Madani. Dondang sayang warisan Melaka, disunting indah baik katanya. Negara bangsa impian kita, bermula di hati setiap rakyatnya. Kombinasi panel hakim yang berintegriti, penjaga masa yang setia dengan randiknya, barisan pembimbing budiman serta rakan-rakan pemilatu. Terdahulu, sebelum tirai pidato ini disingkap, berdirinya saya di pentas berprestij pertandingan pidato rukun negara peringkat kebangsaan Piala Pusingan Tuan Yang Terutama yang dipertua Negeri Melaka tahun 2026. Bukanlah sekadar untuk melontarkan suara, sebaliknya adalah untuk membongkarkan safinah nurani demi menyingkap sebuah hakikat murni menerusi mauduk pidato saya yang bertajuk Negara Bangsa bermula di hati rakyat. Sebelum layar pemikiran dibuka, sebelum lidah menunturkan wacana, sebelum hujah digali, sebelum minda diselongkar, izinkan saya mentakrifkan tajuk pidato saya. Negara bangsa merujuk kepada sebuah negara berdaulat yang rakyatnya hidup bersatu padu, melangkaui sempadan kaum, budaya dan agama, serta mempunyai jati diri yang satu. Manakala bermula di hati rakyat membawa maksud bahawa pembentukan negara yang agung ini adalah tidak boleh dipaksa melalui undang-undang atau struktur fizikal semata-mata. Sebaliknya, ia wajib berakat umbi daripada keikhlasan, kesedaran dan rasa cinta kita terhadap negara. Warga Dewan yang penuh visi sekalian, beralihlah kita kepada tunjang perbincangan hujah saya yang pertama. Keikhlasan hati menerima prinsip rukun negara adalah paksi utama perpaduan sejati. Kita boleh mengubal 1000 dasar, kita boleh melaungkan sejuta slogan, namun sekiranya hati rakyat kosong daripada roh patriotisme, sebuah negara bangsa akan runtuh dalam sekelip mata. Melalui prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara, kita dipandukan untuk membina hubungan yang suci, bukan sahaja kepada pencipta dan ketua negara. Kita akan melihat perbezaan kaum sebagai satu keindahan. Perpaduan tidak lagi menjadi satu lakonan di luar rumah, tetapi menjadi satu amalan yang lahir secara semula jadi. Kerana hati kita adalah disalurkan oleh rasa cinta kepada tanah air yang sama. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, meniti hujah saya yang kedua. Hati yang patuh dan jujur menjunjungi tinggi keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Sebuah negara bangsa yang berjaya memerlukan satu sistem keadilan yang dihormati oleh rakyatnya. Menerusi prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, struktur perundangan negara kita telah dibina dengan begitu adil. Namun, undang-undang hanya akan menjadi berkesan sekiranya hati rakyat memilih untuk mematuhinya dengan penuh jujur. Bukannya kerana takut akan hukuman semata-mata. Apabila hati kita memiliki kesedaran sivik yang tinggi, kita akan menolak rasuah, menghormati yang hakiki kaum lain dan mempertahankan keadilan sosial. Kepatuhan yang lahir inilah yang membentukkan masyarakat yang stabil, tulus dan bebas daripada anarki. Hadirin yang saya hormati sekalian, hujah saya yang ketiga yang menjadi cerminan kehalusan buat budi pekerti kita. Kesopanan yang lahir dari hati membentuk karakter bangsa Malaysia yang anggun. Bahkan jika amati dengan mata hati yang celik, prinsip kelima rukun negara, yang itu kesopanan dan kesusilaan, adalah pencarian daripada apa yang ada di dalam hati. Di era digital tahun 2026 ini, media sosial seringkali mendedahkan keperancangan adab. Bahkan jika kita amati dengan mata hati kita yang celik,
Prinsip rukun negara yang kelima, yang itu kesopanan dan kesusilaan adalah pencarian dari apa yang ada di dalam hati ini. Di era digital tahun 2026 ini, media sosial seringkali mendedahkan kepincangan adab apabila segelintir masyarakat mudah memperlekehkan kata-kata insta. Ingatlah, tutur kata yang keluar daripada lidah dan jemari kita adalah cerminan langsung kepada kesucian hati kita. Apabila hati kita dipengaruhi dengan nilai insan dan hormat, kita akan sentiasa memilih untuk keindahan, santun, saling bertoleransi dan menjaga sensitiviti sesama kaum. Inilah wajah sebenar bangsa Malaysia, bangsa yang maju teknologinya tetapi tetap kaya dengan keindahan budi bahasa yang sumber berikan kesucian hati. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, menjelang detik penutup bicara, sedarilah bahawa konklusinya pembinaan negara bangsa bukanlah tugas kementerian atau pihak kerajaan semata-mata. Sempena pertandingan di bumi bersejarah Melaka ini, marilah kita generasi muda negara melakukan muhasabah diri. Mari kita bersihkan hati daripada segala anasir negatif. Kita suburkan dengan benih-benih kasih sayang, perpaduan dan taat setia bersama bahagi. Kerana sesungguhnya apabila hati rakyat bersatu, maka jagalah negara bangsa kita. Bumi bertuah, wawasan sejarah, tempat bermula di sebuah bangsa. Hati rakyat teguh bersama, Malaysia madani, makmur sentosa. Maka bulatkan tekad, satukan hati, bersamalah kita membina negara bangsa yang bermulia dari hati rakyat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.